Kahirah menjadi tuan rumah mesyuarat 4 hala hari ini bersama Menteri Luar dari Arab Saudi, Mesir, Turki dan Pakistan. Satu usaha serantau untuk membentuk apa yang akan berlaku seterusnya dalam rundingan Amerika Syarikat Iran. Kini negara-negara tersebut dijangka akan membincangkan pengurangan ketegangan, keselamatan serantau dan cara untuk mengelakkan sebarang perjanjian dengan Tehran daripada memperkuatkan rangkaian proksi Iran. Bagi negara-negara Teluk terutamanya, kebimbangan itu jelas. Pelepasan sekatan atau akses kepada dana beku boleh menstabilkan ekonomi Iran. Hizbullah di Lubnan, Houthi di Yaman dan milisia di Iraq, mereka masih lagi aktif. Jadi walaupun mesej dari Kahirah adalah sokongan kepada diplomasi, maksud tersiratnya mungkin berhati-hati. Kuasa-kuasa serantau tidak mahu masa depan Timur Tengah ditentukan tanpa penglibatan mereka oleh Washington dan Tehran. Bersama kita untuk berbincang lebih lanjut, Delia Ziada, Sarjana Timur Tengah. Delia, apakah pengaruh sebenar yang dimiliki oleh keempat-empat menteri luar ini terhadap hasil perjanjian Amerika Syarikat Iran? Apakah matlamat utama di Kahirah? Terima kasih Nicole, gembira dapat bersama anda. Jadi jawapan ringkasnya ialah mereka sebenarnya tidak mempunyai sebarang pengaruh. Tiada siapa yang mempunyai pengaruh selain Pakistan dan Qatar pada masa ini, di mana Qatar sebenarnya adalah pemilik resort di Switzerland, tempat rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sedang berlangsung sekarang. Jadi, inilah dua pihak yang mempunyai pengaruh ke atas rundingan ini, atau saya boleh katakan masa depan Timur Tengah secara amnya, malangnya. Apa yang kita lihat di Kahirah sebaliknya adalah pertemuan antara pemimpin-pemimpin yang tertinggal, yang tidak dijemput untuk menjadi sebahagian daripada ini, dan yang telah berusaha sedaya upaya untuk menunjukkan kepada Washington bahawa mereka adalah rakan yang boleh memimpin rundingan ini, tetapi akhirnya mereka tidak terlibat. Jadi, mesyuarat yang berlangsung di Kahirah hari ini, tema umumnya secara ironinya adalah Gaza dan Libya. Ia sepatutnya tidak berkaitan dengan Iran, tetapi mereka hanya mahu menunjukkan bahawa kami masih di sini. Kami juga akan membincangkan tentang Iran. Dan mereka mengubah topik untuk menyesuaikannya dengan perkara itu. Jadi, jika kita lihat gambaran umum, seperti jika kita membuat gambaran ringkas tentang bagaimana orang Arab di Timur Tengah hari ini melihat perjanjian Iraq Sereka Iran ini, sudah tentu terdapat suasana umum kekecewaan. Kita tahu di Israel, kita tahu di beberapa negara lain yang lebih dekat dengan Iran dari segi geografi. Tetapi sebenarnya, gambaran itu lebih rumit daripada itu. Jadi Anda ada Turki dan Mesir yang ingin menekankan peranan serantau mereka mungkin sebagai pengganti, sebagai rakan kepada AS, sebagai pengganti Iran sebagai kuasa besar. Mereka cuba terus memainkan peranan ini, sama ada melalui rundingan atau pertemuan seperti yang kita lihat di Kahirah hari ini. Dan kita ada negara-negara Teluk Arab, atau lebih tepat lagi, negara-negara Arab Teluk yang sangat keliru, sangat kecewa. Menteri Arab Saudi, Menteri Luar Negeri baru-baru ini berkata, kami tidak tahu apa-apa tentang dana yang disebutkan dalam memorandum persefahaman ini, atau lebih tepat lagi, memorandum salah faham ini. Jadi, terdapat keadaan kekeliruan dan ketakutan di negara-negara seperti Emiria Arab Bersatu dan Bahrain yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Iran. Yang mereka tahu bahawa mereka perlu berdepan dengan something di rantau ini, iaitu rejim Iran pada masa akan datang. Dan memorandum salah faham. Saya akan simpan yang itu, Dahlia. Saya suka. Awak bercakap tentang pelbagai pendapat dan pandangan yang bercanggah yang dimiliki oleh semua negara ini apabila berkaitan dengan Iran. Jadi adakah mereka benar-benar boleh menghasilkan satu mesej yang bersatu? Tidak, saya rasa mereka tidak boleh, malangnya kerana kepentingan mereka berbeza. Jadi, awak ada kumpulan Qatar dan Oman yang mahu lebih mesra dengan Iran. Dengan mengetahui bahawa secara umumnya mereka juga menyokong projek Islamis yang dipersetujui oleh semua pihak. Dan mereka mahu memastikan perkara ini terus berjalan ke arah ini. Dan awak ada satu lagi kumpulan yang saya panggil sebagai paksi kebaikan. Dan ramai orang juga memanggilnya paksi kebaikan. Iaitu orang-orang yang mahukan keamanan, yang mahukan kestabilan. Seperti Emiria Arab Bersatu, Bahrain, yang telah menormalkan hubungan dengan Israel, dan juga Arab Saudi, yang sudah pun dalam perbincangan untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Jadi yang hanya mahukan rantau ini menjadi tenang dan mencapai keamanan.
Apa yang kita lihat dalam beberapa hari lepas dengan memorandum yang mengerikan ini, malangnya ia telah memberi peluang atau membenarkan paksi kejahatan untuk mendapat mata terhadap paksi kebaikan. Dan sekarang kita sedang melihat perpecahan diplomatik yang sangat ketara di Teluk antara negara-negara Teluk. Mereka tidak dapat mencapai kata sepakat. Dan walaupun apabila Amerika Syarikat merujuk kepada Teluk mengatakan bahawa mereka sedang mencapai persetujuan dengan negara-negara Teluk mengenai sesuatu perkara, sebenarnya mereka merujuk terutamanya kepada Qatar, bukan kepada negara-negara lain seperti Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu, Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu dan sebagainya. Dan di sinilah kekeliruan berlaku. Delia Ziada, perspektif yang sangat penting untuk menghuraikan perbezaan pendapat yang kita lihat di seluruh rantau ini. Terima kasih kerana bersama kami di E24 News English. Terima kasih kerana menjemput saya.